Pernah tak awak nampak kulit yang nampak macam kaca, berseri seolah-olah bertitis embun? Fenomena yang dipanggil glass skin ini bukan magik, tetapi kimia yang tepat. Hari ini kita buka bersama makmal penjagaan kulit ala Korea. Dalam video ini, kita akan kupas 7 bahan yang menjadi terkenal kerana rutin Korea, dan sains sebenar di sebalik setiap satu. Tiada janji ajaib, hanya molekul, sebatian, dan cara ia benar-benar bertindak pada kulit. Jom mula. Pertama, Centella asiatica, tumbuhan yang ramai panggil rumput harimau. Ia telah digunakan sejak berkurun dalam tradisi Asia, dan kaya dengan sebatian dipanggil triterpen, termasuk Madecasosidae dan Asiaticosidae. Triterpen ini dikaji kerana kesan menenangkannya dan sokongan terhadap pembaikan lapisan pelindung kulit. Sebab skim Centella kerap muncul dalam produk untuk kulit yang kemerahan atau sensitif. Satu lagi sebatian tumbuhan ini, asid asiatik, dikaitkan dengan sokongan penghasilan kolagen dalam kajian makmal. Itu sebabnya Centella dianggap bahan yang menenangkan sekaligus menguatkan. Kedua, filtrat rembesan siput, salah satu bahan paling menarik dalam K-beauty. Ia bukan sekadar lendir biasa, ia dikumpul dan ditapis, dan mengandungi campuran molekul yang berguna untuk kulit. Di dalamnya terdapat glikoprotein, asid hyaluronik dan asid glikolik. Asid hyaluronik mengunci air, manakala asid glikolik bertindak sebagai penyah kulit lembut yang membantu penggantian sel permukaan. Gabungan ini menjelaskan mengapa filtrat siput dikaitkan dengan kulit yang lebih licin dan lembap. Ia bukan ubat ajaib, tetapi campuran semula jadi humtan dan asid ringan. Ketiga, ekstrak beras, atau air basuhan beras yang klasik. Dalam tradisi Asia Timur, air bilasan beras telah digunakan untuk kulit dan rambut sejak berkurun lamanya. Air dan ekstrak beras mengandungi asid amino, vitamin B dan vitamin E, serta sebatian bernama asid ferulik, iaitu antioksidan. Ia juga mengandungi allantoin, terkenal dengan kesan menenangkan. Antioksidan seperti asid ferulik membantu melawan radikal bebas, iaitu molekul yang dikaitkan dengan tekanan persekitaran. Sebab itu beras secara tradisi dikaitkan dengan warna kulit yang lebih sekata dan berseri. Keempat, bahan yang ditapai, mungkin tanda pengenalan sebenar kosmetik Korea. Penapaian menggunakan mikroorganisma untuk mengubah bahan, sama seperti yogurt atau kimchi. Semasa penapaian, molekul besar dipecahkan kepada molekul lebih kecil, seperti asid amino dan peptida. Proses ini juga menghasilkan hasil sampingan baharu, termasuk vitamin dan asid organik. Ramai berpendapat molekul yang lebih kecil mungkin lebih mudah berinteraksi dengan lapisan permukaan kulit. Hasilnya ialah filtrat yang kaya dengan nutrien daripada proses penapaian semula jadi. Kelima, niacinamide, iaitu vitamin B3. Ia salah satu bahan paling banyak dikaji dalam seluruh dunia kosmetik, bukan sekadar penjagaan kulit Korea. Kajian mengaitkan niacinamide dengan sokongan penghasilan ceramide, iaitu lemak yang membentuk lapisan pelindung kulit. Lapisan yang lebih kukuh mengunci air dengan lebih baik. Niacinamide juga dikaji kerana keupayaannya mengawal minyak dan menyeragamkan warna kulit, dengan mengurangkan pemindahan melanin ke sel permukaan. Satu bahan, pelbagai fungsi. Keenam, asid hyaluronik dan hungtan. Hungtan ialah molekul yang menarik dan mengunci air, dan asid hyaluronik terkenal kerana ia boleh mengikat air beberapa kali ganda beratnya sendiri. Terdapat asid hyaluronik dengan berat molekul berbeza. Versi yang lebih besar cenderung kekal di permukaan membentuk lapisan lembap, manakala yang lebih kecil tersebar di lapisan luar. Asid hyaluronik sering digunakan bersama gliserin, satu lagi hungtan yang sangat berkesan. Kulit yang cukup lembap kelihatan lebih berisi, dan garis halus akibat kekeringan menjadi kurang ketara. Kalau setakat ini awak belajar sesuatu yang baharu, jangan lupa langgan saluran ini. Dalam video seterusnya kita akan dalami cara membina rutin langkah demi langkah. Sekarang, kita sampai ke rahsia paling ditunggu, glass skin. Ketujuh, glass skin, kulit sejernih kaca. Ia bukan bahan, tetapi kesan optik. Permukaan yang licin dan cukup lembap memantulkan cahaya secara sekata, dan inilah yang menghasilkan seri yang khas itu. Apabila lapisan paling luar kulit cukup lembap,
sel permukaan mengembang sedikit dan permukaan menjadi lebih rata. Permukaan yang rata memantulkan cahaya secara terarah, yang dalam fizik dipanggil pantulan spekular. Sebaliknya, kulit kering mempunyai permukaan tidak rata yang menyerahkan cahaya ke semua arah, menjadikannya kelihatan lebih pudar. Sebab itu kelembapan dan lapisan pelindung yang utuh ialah asas sebenar seri kulit. pH juga penting. Mantil asid kulit yang sihat berada pada julat sedikit berasid, yang membantu mengekalkan lapisan pelindung berfungsi. Itu sebabnya banyak formula Korea menekankan pH yang lembut. Mari kita ulang 7 watak utama tadi. Centella yang menenangkan, filtrat siput yang melembap, ekstrak beras antioksidan, bahan tapayan, niacinamide, asid hyaluronik, dan akhirnya kesan optik glass skin. Benang merahnya jelas, di sebalik K-Beauty tiada magik, hanya kelembapan, lapisan pelindung kulit dan sebatian yang telah dikaji. Memahami sains membantu awak memilih dengan sedar, bukan sekadar mengikut trend. Kalau awak suka perjalanan sains kulit ini, tekan suka dan langgan untuk lebih banyak penjelasan mendalam. Dan tulis dalam komen, antara 7 bahan ini, mana satu paling mengejutkan awak. Terima kasih kerana menonton sehingga habis.